Sana pun saya makan juga. Kaki tu dah tak, kita punya sendi tu, urat saraf tu macam okey lah. Dah 2 botol lah. Ada Mega Ratu. Mega Ratu saya makan pagi separuh. Sebab saya ada ambil koko tu kan. Koko tu sebab malam susah nak tidur. Alhamdulillah lah. Jangan tidur. Pernah sekali tu hari 4 hari yang lepas agaknya. Saya tidur belum asar tau. Pukul 4 lah saya tidur. Sekali sadar pukul 6 saya kata ni subuh ke pagi petang. Lepas tu saya tengok jam pukul 6. Allah mak, ni subuh ke apa ni? Lepas tu saya bangun tengok jam tu kan. Tengok jam ni petang. Belum sembahyang asar lagi kan, kalau kabut bangun. Kata suami, sedap betul kau tidur berapa jam? Dekat 2 jam tidur. Lepas tu lah, sebelum tu saya susah nak tidur. Tergolek sana tergolek sini kan. Dengan izin Allah lah kan. Kita usaha lah kan. Kalau tak usaha mana nak datangnya kan. Tapi memang harga dia memang kena pejam mata sikit lah. Cakap dengan juga dengan kawan-kawan. Kalau tanya, akak makan apa sekarang? Makan ni lah. Kita suka. Lepas tu kan mula-mula sebenarnya saya tengok video tu, bonda. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki, insyaAllah. Terima kasih. Sama. Okay.